Assalamualaikum warahmatullahi pada semua student accounting cikgu. Okay, hari ni kita sambung lagi muka surat 107. Tapi hari ni cikgu akan ajar bagaimana kita nak buat pelupusan aset bukan semasa. Okay, apa dia pelupusan aset bukan semasa? Aset bukan semasa yang telah lama, tidak lagi produktif, usang atau telah ketinggalan teknologi serta penggunaannya tidak lagi menguntungkan, perlu dilupus atau dijual atau diganti dengan aset baru yang lebih cekap. Ya. Jadi kalau kita ada perniagaan yang ada aset bukan semasa, contohnya kenderaan, mesin dan sebagainya, ya, kita perlu tukar jika aset bukan semasa berkenaan telah lama, tidak lagi produktif, usang, ketinggalan teknologi dan tidak menguntungkan. Jadi aset bukan semasa yang kita nak lupuskan ni takkan kita letak di belakang, ya, kedai kita. Jadi kita perlu jual, ya. Jadi bagaimana kita nak lupuskan aset berkenaan? Aset lama yang dilupus, dijual atau ditukar ini dikenali sebagai pelupusan aset, ya. Okey, kita lihat soalan 1. Pada 1 Julai 2004, Perniagaan Laksmana telah membeli jentera bernilai RM160,000 dengan cek. Jentera itu disusut nilaikan 10% setahun atas kos. Pada 31 Disember 2006, jentera itu dilupuskan pada harga RM130,000. Cek telah diterima dan dibankkan. Tempoh perkawinan berakhir 31 Disember setiap tahun. Sediakan untuk tahun 2004, 2005 dan 2006 akaun seperti akaun jentera, akaun susut nilai terkumpul jentera, akaun pelupusan bagi tahun 2006 sahaja, akaun untung atas pelupusan jentera bagi tahun 2006 sahaja dan akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2006. Jadi bagaimana kita nak sediakan? Kita lihat ya. Okey, dibeli pada 1 Julai dengan nilai RM160,000. Jadi tahun pertama ialah tahun 2004. Okey, Jadi kita lihat ya, ini adalah akaun-akaun yang perlu kita buka yang ada, ya, dia beri 5 senarai tadi. Baik. Kita lihat dulu akaun jentera. Jentera kita dibeli pada tahun 2004 pada 1 Julai dengan nilai RM160,000. Pada akhir 31 Disember, kita tutup akaun jentera kita. Nampak? Cikgu tutup akaun jentera dan hantar baki awal pada tahun 2005. Kemudian pada akhir 2005, kita tutup lagi dan kita hantar pada tahun 2006. Jadi ingat ya murid-murid, tahun 2006 kita buat pelupusan akaun jentera berkenaan. Jadi pada tahun 2006 kita lupuskan aset berkenaan. Nampak? Pada tahun 2006 akhir tahun kita buat pelupusan jentera RM160,000. Jadi akaun jentera ni telah ditutup sepenuhnya. Dan akaun pelupusan ni kita masukkan ke akaun pelupusan jentera. Jadi pada 31 Disember mesin RM160,000. Nak tulis jentera pun boleh. Okey. Dan apa pula kita perlu buat? Kita kena kira pula susut nilai akaun jentera berkenaan. Tahun 2004, ingat ya, tahun pertama dia beli pada 1 Julai, jadi usia dia 6 bulan. Jadi RM160,000 darabkan dengan 10%, darabkan dengan 6/12. Okey, ni dia. Okey, akaun susut nilai terkumpul ni mesti di sebelah kredit. Kerana dia adalah liability. Jadi pada Disember 31, 2004, akaun susut nilai RM8,000.
Sebab 160,000 darab 10% darab dengan 6/12. Dan akhir dia kita tutup. Akhir 2004 kita tutup akaun susut nilai terkumpul dan ingat ya, kita hantarkan ke penyata kedudukan kewangan. Dan kemudian pada tahun 2005, nampak baki 8,000. Dan pada tahun 2005 susut nilai dia masih lagi kita kira 160,000 darabkan dengan 10%. Tak ada lagi 6/12 sebab dia dah tahun ke-2. Okey, nampak susut nilai 16,000, 8,000 tambah 16,000, 24,000 dan kita tutup 24,000 ni kita hantarkan ke penyata kedudukan kewangan. Dan kemudian pada tahun 2006 dia jadi baki awal 24,000, kita kira lagi pelupusan aset 16,000 dan bila kita tambah kedua-duanya 40,000, sekarang kita nak hantar ke mana? Ya, kita hantar ke pelupusan jentera. Sebab pada tahun 2006 kita nak lupuskan jentera berkenaan dan kita hantarkan ke pelupusan jentera. Okey, nampak? Tadi, mesin tadi kita dah tutup. Ya, kita hantar sini. Kemudian susut nilai terkumpul pun kita tutup, kita hantar ke pelupusan jentera. Dan pada tahun 2004 kita jual jentera tu dengan bank bernilai 130,000. Jadi sekarang nilai dia ialah 170,000. Kita beli 160,000 dan kita dapat untung atas pelupusan 10,000. Okey. Jadi untung atas pelupusan ni ya, kita hantar ke akaun untung atas pelupusan. 10,000 dan kemudian kita tutup, kita hantarkan ke akaun untung rugi, untung atas pelupusan jentera. Dan bagi tahun 2006 jangan lupa ya, kita ada susut nilai yang kita kira tadi merupakan belanja 16,000. Kena rekodkan juga kerana setiap tahun jentera berkenaan mengalami susut nilai. Jadi ini adalah cara bagaimana kita nak menyediakan akaun pelupusan aset bukan semasa. Sekian, terima kasih.